RMK 13 ini dengan izin saya sebut the preferred nation, negara impian. Belanjawan 2026 ini akan menjadi satu titik yang sangat penting dalam dasar pembangunan Malaysia Madani ni, yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya sebutkan begitu kerana belanjawan yang akan dibentangkan ini merupakan fasa pertama pelaksanaan RMK 13. Ini yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memberikan gambaran tentang 5 tahun yang akan datang bagaimana negara bangsa ini. Dan saya sebenarnya sangat teruja dengan RMK 13 ni, YB, kerana RMK 13 ini bagi saya adalah satu inspirasi nasional dalam konteks pembinaan negara yang benar-benar datang daripada hati nurani Perdana Menteri. Sebab RMK 13 ini dengan izin saya sebut the preferred nation, negara impian yang diperjuangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sejak daripada zaman remajanya.